Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf ada pergi ke salah satu kedai seboneka yang menjual Monster Galaxy berserta Mechamato card. Masuk saja kedai tersebut, kami telah dihidangkan dengan bau kopi yang amat mengharumkan. Abang Ashraf dah stres sebab dia puasa. Alright, dan kita dah nampak kad yang kita cari. Sini ada Cyclone Fury, Mechamato dan juga Pack Quest. Nampak Tumbosaurus Rex. Memang ganas sangat kad ni. Keren. Tapi saya dan Abang Ashraf nak tengok Cyclone Fury ada kad apa lagi di sini. So kita ada Sori, Maharaja Rey Ramos. Wah, Fang dan Gopal pun ada. Okay, Mechamato di bawah. Lagi apa lagi? Fang dan Gopal juga. Banyak sungguh kad Fang dan Gopal ni ya. Patutkah saya ambil kad pack Fang dan Gopal atau teruskan lagi pencarian? Tapi Abang Ashraf ada beritahu dekat belakang tu ada Boboiboy Supra. Betul lah. Boboiboy Supra pack 3/9. Abang Ashraf dah seronok dah. Dia suruh directly ambil kad Boboiboy Supra dan terus membuat pembayaran. Okey lah, kita kasih chance lah untuk Abang Ashraf. Kita ambil kad ni dan terus membuat pembayaran. So inilah kad yang kita pilih untuk kali ni. Pack Cyclone Fury 3/9, gambar depan Boboiboy Supra. Dia punya design lawa. Tagline seperti biasa, kuasa di tanganmu. So marilah kita buka pack ni dan lihat kad apa yang kita boleh dapat untuk set kali ni. Seperti biasa kita akan nampak dadu yang menunjukkan nilai attack 40, 80, 120, 160, 200 dan 240. So kita ketepikan kad dadu tersebut, ambil kad di depan dan letakkan di belakang. So kita adjust sikit bagi dapat kemas. Dan mari kita lihat kad pertama untuk deck ini adalah kad Ying. HP 60, attack 40. Efek dia HP dan attack tambah 60 jika kad Yaya ada di deck kalah. Kad seterusnya adalah kad Mecha Pro. HP 120, attack 80. Efek pula attack tambah 40 jika pernah gunakan kad Adudu. Alright. Seterusnya adalah kad sokongan kapal angkasa Kuali. Efek dia pula adalah pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. Kad sokongan ni pun bagus dalam tournament ya. Seterusnya kad Boboiboy Duri. HP 120, attack 80. Efek pula serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Kad yang seterusnya adalah Yaya. HP 100, attack 80. Efek pula attack tambah 40 jika kad Ying ada di tangan. So Ying dan Yaya adalah kad combo yang saling membantu. Dan terakhir sekali adalah Boboiboy Supra. HP 220, attack 200. Efek pula pinjam efek dari mana-mana kad dalam deck menang atau kalah. Kad Boboiboy Supra ini adalah kad bersyarat di mana kita perlu menggunakan Boboiboy Solar dan juga Halilintar, barulah kita boleh unlock akses untuk menggunakan kad Boboiboy Supra ini. Dan design kad ni memang cantik. Efek Halilintar dia memang timbul dan nampak kemas. Seperti biasa, kad ini perlulah disimpan di dalam card sleeve untuk memastikan kualitinya sentiasa dijaga rapi. Dan inilah kad-kad yang telah kita dapat untuk set kali ini. Sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.